Welcome back to my channel. So it's been a while since I've been here. If you are new to here, subscribe. Yeah, so today I have some plans to do, so let's go. So ini saya drive, ni adik saya. Okay, jom. This is my usual stack. Ada apa tak? Yes. Focus. Love bintang kucing. Kita dah sampai di dah sampai di Kota Putu Square. Kuat sikit. Aduh. Kuat sikit. Shaker. Apa shaker? Shaker. Ni total damage kita. Yay. Sekarang kita nak pergi DIY. Yay. Sangat lebat ya hujan. Mendung seharian. Kita dah sampai DIY saja, jalan-jalan. Ada benda nak cari juga. Okay, Zabi tadi kita pergi DIY, tapi masa cepat-cepat lah sebab memang dah tahu nak beli apa. Ini benda ni macam latte. Sebab suka makeup, sebab ini matcha tu tau. Ini matcha and murah, RM13, 12 secek. So lepas tu sekarang dekat masjid dah siap solat. So kita nak pergi ke tempat seterusnya. Jom. Tutup. Dibawa anak dia. Macam
ni tahu tak siapa. Itulah aku tahu. Dia apa kerja? Dia bekerja kat sekolah. Fokus. Hai. So, kita nak balik dah. Dah pukul 6 lebih. Betul. Ha? Lebih dah. Lebih dah. Wow. Jom balik. Ni balik. Semua buku dekat festival. Jom kita unboxing haul. Book haul. So tadi posting tu dapat shaker. It's okay. So dapat kalender Islam 2026, kalender hijrah. 2026 dah. So adik aku beli komik. Komik ni best, menarik, warna-warni ragam orang suka. Sebab dia dapat poster. Sangat detail je. Tengok tu. So dapat postcard. So dia aku bagi yang ni kat aku. Kita pergi yang saya beli. So aku tertarik dengan planner ni. So memang aku tengah cari planner sebenarnya kat Mr. DIY. Sebenarnya nak carilah tapi dah beli ni. So kita pakai yang ni. 3 novel. First is Vignet by Shoot. Macam tengok dia punya review macam best. Lepas tu tengok siapa yang komen. Bukan komen, editor. Editor adalah No Suraya. Nampak tak? Tolonglah fokus. Tapi No Suraya ni saya membesar dengan dia. Saya membesar dengan buku-buku dia. Panggil aku Dahlia. Nak baca. Saya nak baca. Saya beli pada pahitnya secawang kopi. Yang ni macam setiap kali pergi festival buku masa kat KL dulu semua ada buku ni. Semua ada buku ni. Macam pernah dengar orang bagi sinopsis masa dekat kat KL tu lah. Orang kata best, recommended. Dia cerita pasal perempuan yang tak boleh nak melahirkan. Macam tu. Okay. Buku Orang-Orang Biasa by Andrea Hirata. So dia penulis buku Laskar Pelangi. Gitulah. So macam tertarik juga. Baca review dia, orang kata macam okey lah, boleh lah kan. Jom kita buka planner. Kucing. Camel. Makan ni kucing. Wah, camelnya. Okay. Suka sebab dia macam satu dia kosong, dia tak ada tulis bulan apa.
So macam kita boleh letak bulan apa yang kita nak. Okay, so dia mula-mula pusat pertama adalah dia ada goal ni dulu. Dia tulis let's make plans for your everyday life. Okay, personal information, name, birthday. Ya Allah, fokus tak fokus. Name, birthday, semua tu. Lepas tu yearly plan. Dia ada yearly plan dulu. Tak, yearly plan. Oh, yearly plan sampai Disember lah. So monthly plan. So masuk bulan pertama, weekly plan. Weekly plan gini. Ya, weekly plan. So weekly ada 4 lah week. Bestnya. So ada nota macam ni. Ada tempat kosong. Sangat comel. Macam tempat warna-warna. Ada mood tracker. Bestnya. So masuk bulan kedua. Monthly plan bulan kedua. Best suka-suka. Suka. Tak sabarnya. Okay, comel. RM14 je. Sangat comel. Okay, so itu saja vlog saya untuk hari ini. Terima kasih tengok sampai habis. Jangan lupa like, share and subscribe. Jangan lupa komen juga. Komen lah apa-apa. InsyaAllah tahun depan saya nak cubalah buat vlog lagi. Sebab tahun ni 2025 ni macam pelik sikit. Dia macam ni first vlog untuk 2025. Nampak tak? Nak akhir tahun baru ada. Sebab tahun ni terlalu weird. I don't know what happened. Many things happen. But it's so weird. Like I do not want to repeat this year ever again. So thank you. InsyaAllah tahun depan saya ada plan lah. Ada beberapa plan untuk nak buat vlog. So thank you. Yang masih lagi subscribe tu, thank you. So saya ada buat TikTok. Tapi macam untuk yang video ringkas, saya buat journaling, jam journal. Siapa nak follow TikTok saya boleh. Saya letak kat mana? Kat sini lah. Nak follow IG pun boleh. Thank you for watching.